Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Utama bersama saya, Nurul Nasir Zahira binti Ghazali. Perkembangan dalam negara. Prestasi ketibaan pelancong bagi Januari hingga Mei meningkat sebanyak 4.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pasaran jarak dekat iaitu pelancong dari negara-negara ASEAN kekal penyumbang terbesar ketibaan pelancong asing iaitu 69.2%, meningkat 4.7%. Singapura mencatat jumlah tertinggi dengan 4,364,315 orang pelancong, diikuti Indonesia 1,476,625 orang, Thailand 829,787 orang, Brunei 521,113,000 orang dan Filipina 171,656 orang. Secara keseluruhan, Malaysia menerima ketibaan sebanyak 10,954,014 orang pelancong asing sehingga Januari. Sekian berita, layari YouTube Buletin TV3 untuk lebih banyak klip berita dan teruskan menonton TV3.